Kumpul mainan, kumpul kenangan bersama saya Ain Chan daripada SM Collector. Hari ni saya nak bawa korang pergi tengok tournament card Pokemon. Kita sekarang berada di Excellent Deco, which is ramai lah dekat sini yang datang untuk bertarung. So, jom kita pergi tengok pertarungan mereka. Okey, untuk pengetahuan semua, kedai Excellent Deco ni dia memang buat tournament kad Pokemon tiap-tiap minggu. So, kepada sesiapa yang berminat untuk menyertai tournament kad Pokemon, korang bolehlah pergi ke kedai Excellent Deco ni. Dia berada di Tekad 3 Plaza Sungai Wang. Player Pokemon card ni memang sangat-sangat friendly, sangat ramah, sangat baik. Sebab diorang akan explain dekat kita apa yang kita nak tahu. Contohnya seperti nak pakai kad apa, berapa tournament yang ada, berapa limit masa yang diberikan. Diorang akan explain satu persatu untuk kita faham. Which is kita yang dengar ni pun rasa macam seronok dan excited sangat. Okey, apa yang menarik minat saya dekat sini adalah diorang punya accessory card. Contoh macam sampul card, lepas tu kotak card diorang, lepas tu platform untuk diorang letak card tu memang sangat cantik and colourful. Saya suka sangat. Tengok ni, abang ni dia payung kad yang dia selalu bawa pergi tournament. So ni lah owner kedai ya, dia tengah busy tulis nama-nama pemenang ni. So inilah pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga. So abang yang handsome ni, dialah juara pada malam ini, geng. So, secara kesimpulannya, tournament card Pokemon ni bukanlah sekadar like menang kalah tu kan. Menang kalah tu dia ada permainan je. So, selain daripada tu, kita boleh jumpa kawan baru, kita boleh belajar strategi baru. Dan yang penting, semua dalam tu tadi memang have fun. Diorang sangat friendly, sangat humble. So, hopefully lepas ni lagi ramai yang akan join tournament Pokemon card ni sebab memang best. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih ya korang sebab teman saya tengok tournament tadi. So, kita akan jumpa di masa akan datang. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe SM Collector. Jangan lupa like and share sekali. Kalau boleh tekan button loceng kat bawah ni untuk korang tengok next video. Okey? Semestinya daripada saya, Ain Chan, SM Collector.